Boleh tak pakai kalau kerja kat tempat panas? Ya Allah, boleh pakai yang hanya nama dia sleeping mask. Elok pakai waktu malam. Pasal bila waktu malam kita tidur, dia bantu untuk merawatkan kulit kita. Dengar saya cerita pasal produk ni, dengar betul-betul, pasang telinga. Dia membantu melembabkan kulit kita. So bila dia melembabkan kulit kita, proses untuk rawat kulit kita adalah waktu kita tidur malam. So you all boleh jangan. Dia adalah produk mampu milik, berkesan dan juga ada kesan KKM. Kalau you all tengok kat sini, dia ada 100 pack. Kalau you all tanya saya, Datin, banyaknya produk Datin duk try, ada dah harga mampu milik yang untuk orang T20 pun boleh pakai. Pasal kita nak cantik ni, dia tak ada T20, B40, semua perempuan nak cantik. Dan kalau you all nak harga mampu milik, ambil yang ni. Mampu milik, berkesan dan ada KKM. Dia ada 100 pack dalam satu kotak. Kalau hang jenis ciwi, hang nak pakai seorang, duk ada 3 bulan hang pakai seorang kalau waktu malam je. Kalau siang, hang pakai dengan malam, boleh pakai 2 kali. Saya dulu, kadang-kadang enggah dia malas nak bawa macam-macam, dia bawa yang ni je. Dia ni, you all pakai, lah ni musim panas kan, hang letak dalam peti air. Kalau hang ada migraine, hang pakai kepala pun hang rasa lega. Lepas tu siapa yang ada eczema, tolong pakai dia. Memang, okey, dia sebenarnya function dia melembabkan. Bila dia melembabkan, kalau hampa ada masalah kulit kusam, pasal kulit hampa kering, hampa pakai dia waktu malam. Okey, bagi orang kata, Datin, yang ni boleh hilang jelaga tak? Okey, first of all, nak ajak you all, ni cara dia, ni nampak ni, nak pekat dia. Tu dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni kalau aku nak cerita sampai 50, mampu tak payah cerita panjang. Alright. Ni nak cerita satu benda. Asas yang you all kena faham, kenapa you all kena jeragat? Kerana kulit kering. So, mengelakkan jeragat tu lagi mesra alam daripada saiz peta Pulau Pinang sampai jadi peta, sampai Sarawak masuk peta Borneo, sampai Kalimantan, sampai jadi peta Asia Tenggara, dan nak masuk jadi peta dunia dah kat muka hampa. Hampa pastikan kulit hampa dengan lembapan. Ni antara produk yang cukup meledak lembapan. So, kalau you all nak, you all pakai. Selain pada muka, kat mana lagi yang sesuai pakai? Bagi yang tumit kaki boleh buat ragas belakang. Pasal kasak dan pecah 1000. Termasuk yang duk cakap ni, ambil tempek kat tumit kaki. Kepala lutut, siapa yang jenis kasak berdegang, apa hang buat dengan kepala lutut? Hang duk lutut mana sampaikan kaki lutut hang tuduk, lutut. Boleh buat gosok pungkuk kuali. Punya kasak. Punya kuasak. Kalau orang kata, aku setibu kasak, tak ada lah. Tak apa, main pakai kepala lutut aku. Kalau hang nak tanya kuali hang pasal punya berkerak tu, pasal punya kasak kepala lutut, pakai yang ni.